Hai korang, hari ini Cik Nabi Keke dengan si dia. Oke, kita dah sampai nih di tempat persinggahan. Kita belilah dulu apa-apa kan. Sebelum jalan kita dah beli. Tapi itulah tak terikut. Cik Nabi beli ayam goreng. Ada jual burger. Jadi kita pun makan burger je lah. Si dia pun haus katanya. Dia yang memandukan. Cik nak tukang duduk je, tukang membebel. Apa-apa pun kita makan dulu sambil kereta gerak. Cik Najat lah yang makan. Si dia minum je. Oke, sambil makan tu tengok pemandangan di depan. Kami pergi KK ni bukan saja-saja. Kami nak hantar kereta bos. Bos mau balik Sabah sudah. Dia balik kampung kan hari tu masa cuci sekolah. Sekarang buka sekolah sudah. Tiba-tiba kami sampai sini jam. Panjang betul jam dia. Tak apalah kan. Dan nama pun KK. Mestilah jam. Nama Keningau pun jam. Ini kan pula KK. Oke, kita dah sampai Tutatan ni. Jauh lagi sebenarnya perjalanan kami. Mau pergi Tuaran lagi. Lepas dari airport tu pergi Tuaran dulu. Baru balik lagi Keningau. Tapi sebelum tu kami singgah dulu di Masjid Tutatan. Apa-apa pun kita singgah dulu kan. Sebab cerita ni cerita semalam, baru tak edit hari ni. Oke, kita dah sampai. Inilah ruangan solat perempuan. Oke, kita dah habis solat. Kita pun teruskanlah perjalanan kita. Jauh lagi ni perjalanan. Inilah kereta kami mau hantar pergi airport tu untuk bos kami. Tapi itulah bila sampai di airport ni kan, kami susah mau cari parking untuk bos kami dekat-dekat. Tak ada, jauh-jauh. Kami pusing. Tak jumpa korang. Tapi kami jumpa pun jauh. Cakap dengan bos. Bos jauh ni tempat parking tak apa dia cakap. Cik nak ikut PKK ni kan bukan saja-saja tau. Nak tumpang ikut. Konon nak pergi